Pernah tak anda fikir, kenapa negara maju macam Jepun sanggup import beras, padahal mereka boleh je tanam sendiri? Ataupun kenapa seorang CEO yang super sibuk tak uruskan jadual dia sendiri? Jawapannya ada pada satu idea ekonomi yang sangat berkuasa, faedah berbanding. Dan hari ini, kita akan kupas konsep ni sampai faham betul-betul. Okey, jom kita mulakan dengan satu teka-teki. Bayangkan peguam paling hebat kat bandar tu. Dia bukan je hebat kat mahkamah, tapi dia juga jurutype paling laju kat pejabat dia. Logik biasa mesti cakap, kalau macam tu, baik dia type sendiri je lah semua benda kan lagi cepat. Tapi, dalam ekonomi, itu sebenarnya satu kesilapan besar. Jom kita bongkar kenapa. Teka-teki pasal peguam tadi tu sebenarnya membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar, konsep sara diri. Adakah bila kita buat semua benda sendiri tu satu benda yang bagus ataupun ia sebenarnya satu perangkap yang buat kita tak maju? Jom kita gali lebih dalam dilema antara buat sendiri dengan pengkhususan. Selalunya, kita akan terfikir, kalau aku boleh buat sesuatu tu lagi bagus dari orang lain, mestilah aku patut buat sendiri. Kan nampak logik sangat? Tapi hari ni, kita akan tengok kenapa cara fikir macam ni, walaupun popular, sebenarnya tak berapa tepat dari sudut pandangan ekonomi. Sebab ekonomi ni bukan pasal siapa yang paling bagus, tapi tentang apa yang paling bijak untuk kita buat. Cuba tengok beza ketara ni. Sebelah kiri, kita ada ekonomi sara diri. Semua orang cuba buat semua benda. Tanam padi, belah ayam, jahit baju, semua sendiri. Hasilnya, tak ke mana. Sebelah kanan pula, dunia pengkhususan. Setiap orang fokus pada satu benda yang dia paling mahir. Lepas tu berdagang. Hasilnya, kemakmuran. Inilah dia kuasa pengkhususan, enjin yang gerakkan ekonomi global kita. Okey, untuk kita betul-betul selesaikan teka-teki peguam kita tadi, kita kena faham dua konsep penting, faedah mutlak dan satu lagi, faedah relatif atau yang kita selalu panggil faedah berbanding. Jom kita mula dengan yang pertama, idea yang datang daripada Adam Smith sendiri. Konsep pertama, faedah mutlak. Senang je nak faham. Maksudnya, awak memang lagi bagus dalam buat sesuatu benda. Contoh, kalau dalam sejam awak boleh buat 10 biji kari pap dan saya cuma boleh buat 5, maksudnya awak ada faedah mutlak dalam membuat kari pap. Ia cuma pasal siapa yang paling cekap. Itu sahaja. Sekarang, jom kita tengok data ni. Perhatikan betul-betul. Ukraine boleh hasilkan lebih banyak bir dan lebih banyak vodka berbanding Rusia. Ini maksudnya Ukraine ada faedah mutlak dalam kedua-dua produk. Mereka lebih produktif dalam semua benda yang kita bandingkan ni. Jadi, kalau ikut logik akal, oleh sebab Ukraine ni lagi hebat dalam semua benda, patut ke mereka tutup je pintu sempadan dan buat semuanya sendiri? Kat sinilah idea faedah mutlak tu mula nampak ada kelemahan sikit. Dan kita perlukan satu lagi alat yang lebih tajam untuk faham apa yang patut dibuat. Dan alat tu ialah kos melepas. Ini mungkin konsep paling penting dalam subjek ekonomi. Fikir macam ni, kos sebenar awak tengah dengar kupasan ni bukanlah percuma. Kosnya ialah apa benda terbaik lain yang awak boleh buat dengan masa ni. Mungkin layan movie atau tidur. Itulah kos melepas. Ia bukan pasal duit, tapi pasal pengorbanan. Okey, jom kita guna konsep kos melepas ni. Untuk setiap liter vodka yang Ukraine hasilkan, mereka terpaksa korbankan peluang untuk hasilkan 1.67 liter bir. Rusia pula macam mana? Untuk setiap liter vodka, mereka korbankan 5 liter bir. Nampak tak beza tu? Walaupun Ukraine lagi cekap, kos melepas mereka untuk buat vodka sebenarnya jauh lebih rendah. Dan inilah kuncinya. Ini membawa kita terus kepada idea genius David Ricardo. Faedah berbanding. Asasnya senang je, buat keputusan perdagangan berdasarkan siapa yang ada kos melepas yang lebih rendah. Fokusnya bukan lagi pada siapa yang paling bagus, tapi pada siapa yang paling sikit pengorbanannya. Idea ni mengubah cara kita pandang perdagangan. Jadi, nak bagi senang faham, faedah mutlak ni macam lumba lari 100 meter. Siapa paling laju, dia menang. Faedah berbanding pula macam main bola. Siapa patut main jadi penyerang, siapa patut jadi pertahanan, supaya satu pasukan tu boleh menang. Dan ini fakta yang menarik. Sebuah negara mungkin ada faedah mutlak dalam semua benda. Tapi secara matematiknya, mustahil untuk ia ada faedah berbanding dalam semua benda. Mesti akan ada sesuatu yang ia kurang mahir secara relatif. Okey, teori dah ada. Sekarang, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar. Bila setiap negara dah faham apa faedah berbanding mereka, apa langkah seterusnya? Jawapannya, pengkhususan. Berdasarkan kira-kira kos melepas kita tadi, dah jelas Ukraine patut tumpukan sepenuh perhatian pada vodka. Rusia pula, walaupun kurang efisien, kos melepas dia untuk buat bir adalah lebih rendah berbanding Ukraine. Jadi strateginya mudah. Ukraine buat vodka, Rusia buat bir. Lepas tu mereka tukar-tukar. Dengan cara ni, kedua-dua negara akan dapat lebih banyak.
Adam Smith dah cakap lama dah, pembahagian kerja dihadkan oleh keluasan pasaran. Maksudnya apa? Maksudnya, penghususan ni tak ada gunanya kalau tak ada orang nak berdagang dengan kita. Kita perlukan pasaran. Tanpa perdagangan, penghususan jadi sia-sia. Jadi, apa ganjarannya? Kenapa kita susah-susah nak kira semua ni? Jom kita tengok apa keuntungan sebenar yang kita dapat dari perdagangan. Kenapa ia sangat-sangat berbaloi? Bayangkan setiap negara ada satu bajet pengeluaran, ia bergantung pada sumber dan teknologi yang mereka ada. Garisan maksimum yang mereka boleh hasilkan ni kita panggil sempadan kemungkinan pengeluaran atau PPF. Kalau tak ada perdagangan, mereka terperangkap dalam lingkungan sempadan ni je. Jadi, macam mana kita ukur keuntungan ni? Dalam ekonomi, kita panggil ia peningkatan dalam jumlah lebihan. Senang cerita, semua orang untung. Pengguna dapat barang yang lebih murah dan pengeluar pula boleh jual produk mereka ke pasaran yang lebih besar. Keuntungan ni bukan cakap kosong, ia nyata dan boleh diukur. Dan inilah magiknya. Perdagangan membolehkan sesebuah negara tu memecahkan sempadan PPF mereka. Mereka sekarang boleh nikmati barangan pada tahap yang mustahil dicapai kalau mereka buat semua benda sendiri. Ini bukan teori semata-mata. Ini bermakna lebih banyak pilihan barangan dan taraf hidup yang lebih tinggi untuk semua orang. Mestilah model dua negara dengan dua produk yang kita bincangkan tadi itu adalah satu penyederhanaan. Dunia sebenar jauh lebih rumit. Jadi, jom kita cuba bawa teori ini ke alam nyata dan tengok beberapa cabaran dan evolusi dalam perdagangan global. Berdagang merentasi sempadan negara ni tak semudah berdagang kat pasar tani. Macam yang anda boleh tengok kat sini, kita kena hadap macam-macam benda. Mata wang yang berbeza, undang-undang yang tak sama, halangan macam tarif dan logistik custom yang boleh pening kepala. Semua ni menambah kos dan kerumitan. Dan cara kita berdagang tu sendiri pun dah berubah. Hari ni, ia bukan lagi soal made in China atau made in Germany. Ia lebih kepada made in the world. Tengok je telefon pintar anda. Reka bentuknya di California, chipnya dari Taiwan, skrinnya dari Korea Selatan dan dipasang di China. Negara sekarang bukan lagi pakar dalam produk, tapi pakar dalam tugas. Dan dengan adanya perdagangan digital, satu lembaran baru sedang terbuka. Ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk masa depan. Bila perdagangan dah jadi makin digital dan berasaskan perkhidmatan, macam mana agaknya idea faedah berbanding yang dah berusia 200 tahun ni akan terus relevan dan berubah? Itu adalah soalan yang akan membentuk ekonomi abad ke-21. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.